Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bahagian 3 soalan SPM 2015 kertas 2 soalan 1. Okey, so actually soalan ni dia tak adalah letak balik gambar ni, sebab actual soalan tu rupa dia macam ni je. Okey, ni nampak ni, ni kertas SPM 2015. And dulu kita boleh dapat physical paper ni. Lepas tu pergilah scan ikut suka hati lah untuk dapatkan dia dalam bentuk soft copy kan. Okey, so susunan soalan dia macam tu. Ni, dia tulis macam ni je. Saya je nak memudahkan kita nak nampak balik gambar tu. So saya dah crop dan letak gambar tu balik kat sini. Okey. So dia kata berdasarkan Raja 1, nyatakan kedudukan di mana amonium klorida ini terbentuk. Remember tadi dalam tindak balas yang ini kan, amonium klorida ini akan terbentuk apabila gas amonia dan gas hidrogen klorida ini bertindak balas. Okey, so question dia adalah kat mana amonium klorida itu akan terbentuk? Ni. Sini akan bebaskan gas amonia. Sini akan bebaskan gas hidrogen klorida. Soalan dia kat mana kat mana amonium klorida pepejal tu nak terbentuk? T1 ke, T2 ke, T3? Macam mana nak jawab soalan ni? Okey. Dalam kertas 2, okey, tak kisahlah daripada KBSM sampai KSSM now, dekat muka surat terakhir tu ada jadual berkala dalam 2 versi lagi, dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Jadi sila gunakan. Basically untuk you tahu kat mana amonium klorida ini terbentuk adalah you kena tahu jisim bagi setiap satu gas ni. Macam mana nak tahu jisim? You basically tahu jisim molekul relatif bagi setiap satu bahan tindak balas ni. Ini you kena tahu jisim molekul relatif, ini pun you kena tahu jisim molekul relatif. Okey. So kat mana nak ambil jisim molekul relatif? Jisim molekul relatif adalah you tambah-tambah jisim atom relatif bagi setiap satu unsur tu. Kat mana nak cari jisim atom relatif? Tengok pada jadual berkala unsur. Dapat tak? So kalau kat sini nitrogen ni jisim atom relatif dia 14 plus 3 darab 1. 3 kenapa? 3 ni sebab atom hidrogen ada 3. Jisim atom relatif bagi hidrogen adalah 1. So total dia 17. Hidrogen kat sini jisim atom relatif dia 1. Klorin adalah 35.5. So bila you total up dia akan jadi 36.5. So basically this ammonia ni adalah lebih ringan, betul tak? Berbanding hidrogen klorida ni. So kalaulah dia lebih ringan, obviously ammonia akan bergerak lebih laju, betul tak? So bila dia bergerak lebih laju, dia orang akan temu kat mana? Dia orang temu kat sini ke? No, dia dah gerak jalan dah. Adakah dia temu kat tengah-tengah? Dia ni slow tau. So dia sebenarnya berjumpa dekat T3. Dekat situlah amonium klorida akan terbentuk. Kenapa nak jawab macam tu? Exactly what I said just now. Ammonia bergerak lebih laju. Kan? Betul kan? Sebab dia lebih ringan. So, ammonia tu bergerak lebih laju. Atau, you cakap, ammonia lebih ringan. Betul tak? Itulah jawapan dia. Senang. Sebenarnya apa yang you fikir itulah jawapan dia. Tapi kadang-kadang kita rasa macam, ya ke itu jawapan dia? Okay, ataupun you tulis, ni sekarang you bercakap pasal ammonia kan? Tak nak tulis pasal ammonia, you tulis pasal hidrogen klorida. Hidrogen klorida lebih bergerak lebih lambat atau move slower. Macam itulah. Okay. Dan soalan terakhir dia adalah apakah kegunaan amonium klorida dalam kehidupan harian? Ini daripada chapter 6, acid base dan garam. So, amonium klorida ini sebenarnya adalah digunakan sebagai baja. Most of the time dia digunakan sebagai baja lah. Atau elektrolit dalam sel kering atau bateri. Ini you belajar dalam chapter 6. Okey, itu sahaja soalan SPM 2015 kertas 2 soalan 1. Bye.